Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk calon SPM 2025. Cikgu Faiza bersama lagi. Hari ini cikgu nak bagi contoh soalan bahagian B. Cikgu bagi satu contoh soalan dan satu jawapan. Katakan saya ialah calon A. Pelbagai langkah perlu dilakukan untuk mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Bincangkan. Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada rakan-rakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia ialah mengadakan program rumah terbuka pelbagai kaum. Langkah utama yang boleh dilakukan untuk mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia ialah mengadakan rumah terbuka sempena perayaan pelbagai kaum. Hal ini demikian kerana program seperti ini memberi peluang kepada masyarakat berbilang bangsa untuk saling berinteraksi dan mengenali budaya masing-masing dalam suasana yang harmoni. Program ini boleh dianjurkan oleh pihak sekolah, komuniti setempat dan agensi kerajaan dengan menjemput semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Kesannya daripada pelaksanaan program ini ialah semangat menghibah dapat dipupuk dan prejudis antara kaum dapat dikurangkan. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing, sesuai digunakan untuk menggambarkan hubungan yang saling membantu dan saling memerlukan antara kaum. Jelaslah bahawa penganjuran ini adalah langkah yang berkesan untuk mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Semoga bermanfaat kepada semua calon. Terima kasih. Assalamualaikum.